Okey, ramai business owner ni bila dia dah sangat penat dia terus rasa aku ni kena ambil staff. Tapi sebenarnya waktu tu dia tak sesuai pun untuk ambil staff. Ada macam-macam sebab lah. Mungkin sebab cash flow masih belum okey, sistem masih belum ada, ataupun dia masih tak jelas lagi bisnes dia nak pergi mana. Okey, sebab apa? Sebab waktu tu dia letih. Dia rasa macam sibuk sangat. Jadi keputusan dia nak ambil staff tu, dia bukan sebab keperluan tapi sebab dia punya emosi, sebab dia punya rasa. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena tahu dulu apa kerja yang nak diserah. Apa kerja yang kita akan buat? Apa kerja yang staff kita akan buat? Okey, kalau dia tak tahu ataupun kita tak tahu benda tu, selepas habis kesibukan itu, kita akan rasa staff yang kita ambil tu macam tak ada function, macam tak berguna. Itu yang bahaya tu tuan-tuan. Jadi kalau kita nak ambil staff, pastikan kita dah tahu apa kerja yang kita nak bagi kepada dia, kita dah ada sistem untuk dia buat kerja, kita dah mampu sediakan peralatan kerjanya, dan barulah kita ambil staff. Jangan ambil staff kerana kita rasa sibuk atau kita rasa penat semata-mata.